Hello guys, selamat datang ke video Fajar ke Sambok. Ayah adik tunggu-tunggu yang paling best sekali, yang paling hebat. Iris Ejali kedai dari TGV kira. Guys, saya beli Ejali ni, Iris Ejali ni kat TGV di pas okay, harga dalam 75 yang semua makan harga sebenarnya 70. Kalau tak kalau aku beli Ejali Syam jadi 100 lebih dah. Ejali Iris macam override. Ada gambar Ali lah. Bahkan tak cara dia dia kata pasal Haji Iris Project dia intelligent saya cakap Ejali episode 1 kebanyakan. Walaupun saya boleh tengok harga Ejali movie 1 movie 2 saya tetap lagi nak boxing. Percakapan sama macam dekat Ejali besar. Ramai review pasal Ejali nama yang masih 2016. Okay. Tapi macam kita buka. Macam masih umur 6 tahun dah. 6 tahun tak ada main. Okay, dah buka Iris. Wow, boleh tahan hebat ni. Kita cabut ini stiker ni. Tak ada rasa gebu kan. Iris real lah. Tapi ni berat sikit. Yang dulu tu ringan. Okay, cabut dua-dua. Tak tahu ada bunyi ke apa. Wih, so far ada bunyi ni. Wih, lampu dah ada start. Kita pakai. Tengok dia Agent Faris. Okay, tengok Wih, suara Adi lah. Dia bunyi lagu ni tahu. Dia on satu lagi lah. Lagu yang jadi musik 3. Macam kat dalam promo lah. Episode 2 sampai 13. Lagu yang jadi the movie. Senang start. Suara bunyi dia. Memang senang lawan. Okay. Hebat. Menakjubkan. Okay, ni dia. Iris yang betul bulat ni bentuk cakra ya. Cuba buka ni. Ada lampu lah. Cuba tekan ni. Sebenarnya tak aktif lagi ya. Yang ni bunyi Iris macam biasa. Cuba test macam ni. Bunyi macam kat dalam cerita lah. Apa ada bunyi ni? Cuba test. Bunyi lagu je dalam Iris ni. Lagu yang jadi musik 3. Lagu movie Ejali lah. Ini movie 1 je. Ni juga ada. Apa? Pecah bakal ni ke? Cuba tekan sebelah ni. Suara Ali. Canggih petak RM75. Okay, Ejali Syarif. Maksudnya dia Ali lah. Itu perempuan ya. Kira juga ni. Macam kat movie lah. Ini macam Ejali lama dengan cakap movie ni mesti 3 ya. Macam Elisha pakai macam masa saya tengok dulu macam galak Ejali kecemasan lah bunyi dia jadi kecemasan. Bunyi cakap movie cerita. Macam mainan jambu boy ya. Lagu apa ni? Satu lagi lagu. Ini kau sanggup. Satu lagi lagu lah. Baru kau tahu. Senang ke pakai? Kita jadi kedai jadi video jadi komik Ila. Patutlah juga kedai. Saya tengok review sebelum 3 ini pasal belikan patch di pas ya dengan harga RM11. 11 saja tengok. Ini episode 3 ya, episode 3. Sama macam masa dia 2016 macam bulan 4. Masa macam bersama 6 tahun masa bulan 4 2016 sampai bulan 8. Ini episode best episode 3. Sama macam episode 1 lah. Episode 3 episode 3 ya. Kita buka. Semua kesalahan yang bola kena pecah Ni part yang jadi kena sumbat burger tu. Dia mula dia kena sumbat. Episode 4 pula. Okay, kita tengok ni. Saya beli 2 Kira RM23 1%. Sama macam
Sampai yang ni part yang bersin gaduh-gaduh je. Sampai kita bersepah tu. Ni part yang dia main kotor tu. Okay. Habis kita sampai sini. Kita nak sambut Komik Ejali episod 5 atau 6 lah. Episod 2 tu tak boleh. Sebab lebih 1 je kira. Mana Ejali lagi pula. Macam figure Ejali Zuan ke apa tu. Boleh lagi ya. Kita cari ada cepat dapatkan Aris ni. Aris paling rare je. Kena dapatkan sebelum habis stok kita. Kalau dia nak beli Aris Ejali kena beli kat TGV je. Dengan harga RM75 je. Dengan harga RM70. Kalau sampai sini video kita kena bahas bukan terbaik. Yes. Oh,